Korang tap screen lagi, kita akan tunjuk khabar ni keluar macam mana. Tolong tap screen ya, geng. $33K sudah. Mantap. Ni tak cukup ni dia punya. Kamu pergi bawa ni. Kamu pergi bawa. Kasih bendera Israel depan bang. Hari kita letak bendera Iran koma. Bendera Iran kita letak bendera Iran. Sampai ni. Sampai pukul 9. Kalau ada drone lagi cantik view. Ada drone. Ada drone. Ada yang buat drone. Dekat mana? Dekat kampung Talang Hilir, Kuala Kangsar, Perak. Dekat kampung Talang Hilir. Kamu tak tengok ni, tengok belakang dah ramai koma. Tengok ni dah ramai. Kita punya penonton dah memang ramai. Penonton kita dah datang. Penonton kita dah ramai. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih. Dia bagi weh. Dia suruh tahu weh. Kamu tolong tengok ni. Tahu dia main weh lu. Penonton dah ramai koma. Penonton memang dah ramai. Jadi koma yang area Kuala Kangsar, Ipoh, Teping, siapa yang nak datang boleh datang. Ini antara orang-orang yang lama lah. Dia pun nak tahu berapa lama besi yang lama-lama kat sini. Dah berapa tahun dah besinya. Mana tu? 15, 16. 14, 15, 16. 14, 15, 16. Dah berapa tahun bang? Itu dah dekat 30 tahun. Okey, besi tu dah dekat 30 tahun koma. Jalan tak jam tak jalan masuk Kuala. Koma kalau nak masuk Kampung Talang memang jam kalau naik kereta. Naik motor insya-Allah boleh, tak ada masalah. Okey, jap demo tengah isi kabat. Memang dapat kelulusan polis, tak ada masalah. Kita memang sebelum kita Malang Raya memang kita ada meeting dengan polis. Sebab meriam Kampung Talang ni dah dapat kelulusan. Bang, dia pun tanya dapat tak kelulusan daripada polis. Kita main dah berapa lama? Kelulusan tu tak ada, tapi CPD dah bagi SOP untuk main ni. Jadi kita mengelakkan kecederaan. Itu je. Jadi jaga keselamatan. Ya. So dah benda ni dah turun temurun, betul? Ya. Berapa tahun dah ni bang? Lebih 30 tahun. Dekat 90 tahun dah. 90 tahun dah koma meriam ni. 90 tahun. Okey, 90 tahun koma dah turun temurun. Memang setahun sekali je kita main malam raya saja. Sebab tu OCPD pun bagi, tapi ikut SOP lah. Setahun memang sekali saja, malam raya saja. Okey, kita ada bunga api. Bunga api ni kita sponsor by AJ Kereta Sewa Kuala Kangsar. Jadi siapa yang nak cari kereta sewa area Kuala Kangsar boleh cari AJ Kereta Sewa. Acik. Ada orang kira salam Acik. Ada orang kira salam kat Acik. Berapa batang tu kat situ? Hari ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 batang. Sabar, bagi bunga api habis dulu. Talang apa ni? Kita talang kelo. Sini talang kelo. Okey, tunggu mercun habis. Okey, kita cucuk. Sabar, kamu sabar. Talang kelo kamu, talang kelo. Sini tim kelo. Kelo tu maksudnya Talang Hilir lah. Dekat mana ni? Dekat Kampung Talang, Kuala Kangsar, Perak. Ada banyak tim, betul. Ada 8 tim kat sini. Oh, ada lagi. Ada lagi koma. Ada lagi. Okey. Ada lagi. Tak habis lagi. Sabar je koma. Tak habis lagi merocunnya. Okey, ready? Tengok. Terima kasih yang bagi gift.
Okey. Oh. Ah. Allah, tak apa. Okey. Okey. Wow, mantap. Okey. Ah. Oh. Ya. Koma, jap. Dia pun tanya. Ambil masa berapa lama nak reload kabat air semua tu? Kurang dalam 2 hingga 3 minit je. Yes, 2 ke 3 minit untuk reload. Lagi tolong dekat Pak Hamil tu. Ni penonton setia kita setiap tahun. Tak kena bang. Sanggup tak balik raya Kelang, Koma nak datang wayang Kampung Talang setahun sekali je. Jadi Koma yang jauh-jauh tu boleh datang lah. Ni tak ada apa? Tadi dia warning.